Guys, owner rumah ni dah rata-rata rumah semi-D dekat Sejati Lakeside Cyberjaya ni owner nak jual 1.5, 1.4. Dia nak jual 1.3 je. Ini memang terdesak dah ni. Detail rumah memang sama macam unit yang lain. Ada living area yang luas, 4 bilik dan 4 tandas. Freehold individu title. Siap advantage tak menghadap rumah lain lagi. Rasa luas sikit kat depan ni. Kalau ada tetamu, senang lah nak parking kat tepi-tepi ni juga. Ruang carport pula memang muat 4 kereta depan belakang ni. Dalam rumah pun ada je living area, dining dengan dapur. Kesan leaking pun tak nampak dalam rumah ni. Rumah baru dapat kunci kan? Rumah banyak rosak tu nak jual potong harga macam ni. Tapi macam tak mungkin sebab rumah baru siap. Baru dapat kunci. Ini DLP pun ada lagi tau. Dekat atas ni pun macam tak ada masalah lagi nampaknya. Bilik-bilik pun masih cantik dengan keputihannya. Nope. Masih tak ada leaking nampaknya. Tapi kalau leaking pun waranti masih ada untuk claim dengan developer. Tenang sikit hati kita kalau ada masalah kerosakan lagi. Tak adalah rasa sesak sangat bila dapat view open sikit macam ni. Apa yang dekat dengan Sejati Lakeside? Hospital Cyberjaya, Tamarin Square. Dua-dua ni pun betul-betul sebelah kita. Dalam 5 minutes away je. So, semi-D paling murah dalam Sejati Lakeside Cyberjaya. Kalau minat nanti, Roger.